Ni satu lagi komen. Apakah hanya dalam bulan Ramadan ni udah nak nunjuk punggung, udah nak belaga punggung. Tak usahlah nak upkan budaya, kelakuan opini ni komen. Geli teman tengoknya. Susahlah bila ada influencer yang jenis opini ni. Bila ramai yang jenis opini ni, hasrat kita nak membentuk masyarakat yang berbudaya tinggi ni susahlah. Yang mempunyai adab sopan. Risau kita dengan generasi sekarang ni. Sebab didedahkan dengan benda-benda opini dalam media-media sosial. Ada sesaja yang jenis lembut, jenis mak orang yang tak tahu malu. Apa mana kita nak buat ya? Dema ngabuk, dema ni nak bergabung. Okey lah tu bergabung. Tapi tak perlulah diselitkan aksi-aksi yang opini. Tambah pula dalam bulan Ramadan ni. Sepatutnya kita menghormatilah bulan yang diturunkan Al-Quran yang memberikan kita petunjuk untuk kita menjadi insan yang lebih baik. Ini dok, main langgar je. Ada ke dengan menunjukkan punggung tu, kita ni nampak moden berbenuk? Nampak macam up to date sangat? Ada ke kopi tu? Ada teman yang adanya ialah nak nunjuk sangat kita ni jenis apa tak sedar diri. Cubalah kita ingat sikit perjalanan kita di atas muka bumi ni. Kita sedang diuji. Apa yang kita tunjuk ini sepatutnya menjadi teladan kepada budak-budak yang tengok media-media sosial ni. Bukan kita nunjuk punggung kat orang. Tergelik-gelik. Tak tahulah kau. Asal nak muntah teman.